Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe. Okay, channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Okay, selamat petang. Okay. So hari ni kita bukan apa? Kita bukan nak cerita pasal penjagaan akuarium ni. Tapi kita nak cerita pasal udang. Udang yang warna-warni tu. Yang kalau kita beli di kedai tu yang ada warna merah, kuning, hijau. Okey. Biru, hitam. Okey. So udang tu. Okey. So sebelum kita nak tunjuk udang-udang tu semua. Okey. Kita kena tahu dulu asal usul udang ni dulu. Okey. So udang ni dia dulu asal dia warna putih. Bukan putih melepak ni, bukan putih. Dulu sinar tak ada warna. Tak lagi Wan tunjuk udang tu. Dia asal dia macam tu. Jadi bila dia beranak tu dia akan jadi macam orang kata macam albino lah kira. Bila dia bertelur meletas tu dia jadi macam albino. Mana dia akan ada yang keluar warna merah. Okey, itu asal dia. Okey. Daripada putih tu dia akan jadi macam albino, 1 ke 2 ekor tu dia akan jadi warna merah. Okey. So katanya dulu orang yang pertama kali yang belah udang ni tu, yang dapat udang ni tu, dia buat macam tu, dia tangkap udang tu, dia tak tahu pun kata udang tu boleh jadi merah, tapi dia cuma belah udang tu, dia seronok. Dia tengok udang tu tak ada warna apa, warna putih macam tu je. Okey, putih yang lusinar yang boleh nampak tembus tu. Okey. Jadi bila udang tu biak macam anak dia keluar kalau merah. Jadi dia asingkan yang warna merah tu, dia asingkan. Bila dia asingkan yang warna merah tu, setiap kali dia asingkan warna merah tu, jadi yang warna merah tu akan membiak hanya warna merah saja. Jadi dia keluar. Jadi dia punya peratus yang anak dia akan jadi warna merah tu banyak daripada jadi warna putih. Dia tetap ada jadi putih juga. Daripada merah dia jadi putih juga. Okey. So kalau lagi Wan tunjuk asal udang ni dulu kita beli pun awal 10 tahun dulu kita beli udang ni. 10 tahun dulu anak Wan beli udang ni dekat kedai. Masa tu harga dia sekok dalam RM6 tak salah Wan. Sekok kecil macam tu pun RM6. So beli dalam 6 ekor. Okey. So Wan belah sampai lani dah 10 tahun, ada beratus-ratus ekor. Okey, cuma macam Wan kata dia asal dia warna putih. Sebab tu bila kita beli dulu dia warna merah, dia bertukar warna jadi warna putih. Lepas tu yang warna putih tu pula dia membiak pula, jadi dia keluar pula warna kuning. Okey, bila tak tahu mungkin kuning tu campur dengan merah ke apa, dia keluar warna hijau, dia keluar warna biru. Jadi dia ada jadi macam-macam warna, orange ke apa. Okey. So lah ni mai Wan tunjuk asal dia warna dia macam mana. Okey, kalau kita tengok ni banyak dekat dinding-dinding ni semua. Dia macam tak ada warna, tengok. Kalau yang mai dekat dengan kita ni. Okey, ni yang berenang ni nampak. Ni, dia tak berapa ada warna sangat. Warna dia pucat. Kalau ada pun macam kuning-kuning sikit je. Okey. So dia asal dia memang macam tu je. Tapi dia bukan ada kuning-kuning langsung pun, dia terus putih. Okey, yang ni yang kuning-kuning ni pasal dia dah dia duduk lama dalam akuarium, dia dah bercampur warna dah. Jadi dia ada kuning sikit-sikit. Tapi setengah tu dia jadi memang jadi putih kalau tengok kat akuarium belah sini. Okey, kita tengok. Tu ada yang macam kuning sikit-sikit, tapi ada yang terus putih. So asal dia macam ni je. Okey. Asal dia warna dia macam ni je. Tapi tengok, bila dah lama kita belah dia tu, dia akan beranak.
tu dia akan pusing, dia akan jadi warna yang macam-macam tu. Nampak? Ni ada warna gelap sikit. Okey. So bila dia dah keluar warna dia, ada yang jadi warna yang terang. Ya, kalau kita nak biarkan dia warna tu, kita asingkan dia lah. Kita asingkan dia. Mana ada warna kuning, duduknya warna kuning. So kita tengok ni, dekat yang warna kuning tu, nampak? Yang ni warna dia macam merah, nak warna coklat lah. Sebab tu dia jadi macam-macam warna. Tapi warna dia tak cukup terang. Okay, so bila dia cukup terang tu, kita kena asingkan dia lah. Kalau kita nak belah semua warna merah. Kita tengok tu, one zoom sikit tu, nampak tu, yang kat belakang tu, nampak? Tu dah jadi warna merah, nampak? Tu belakang dia tu sikit, tepi dia tu warna kuning. Tu yang main tepi dia tu tak jadi warna, tak ni sangat ni, nampak ni. Kalau one zoom tu, yang ni tak apa kuning sangat. Tapi ni dah jadi warna merah, nampak? So kita ambil yang ni, yang kita asingkan. Antara merah dengan merah, ataupun kita merah kuning ke apa, esok dia akan jadi warna lain. Merah tu akan campur dengan kuning, dia akan jadi warna, macam-macam warna lah dia boleh jadi. Tapi dia akan jadi putih pun juga. Okey, dia akan ada warna tu, dia akan jadi putih juga balik. Sebab tu dia, cuma dia punya peratus tu jadi tinggi lah. Kalau kita bubuh warna merah semua, dia peratus dia nak jadi putih tu mungkin sikit lah. Mungkin 10% dia jadi warna putih. Okey, tapi kalau kata yang putih ni pula, dia mungkin 10% saja yang akan jadi warna merah ataupun warna kuning. Okey, so udang ni dia dalam masa 3 bulan ni dia akan bertelur. Jadi dia bawa telur dia tu. Okey, dia bawa telur dia tu sampai telur dia meletas, baru dia bawa dia letak anak dia dalam tempat-tempat yang selamat lah. Sebab tu kalau kata kita belah udang ni, okey, pokok yang paling sesuai tu kena ada ni lah. Macam ni pokok ni. Jadi anak dia boleh sembunyi dalam ni. Okey, Christmas moss ni. Okey, tambah-tambah kalau kita belah dia dengan ikan pun, kita tengok ikan lah. Kalau Wan letak ni dengan gapi ni dia bukan pemangsa sangat. Jadi bila udang tu dah besar, dia tak makan. Kecuali masa udang tu kecil-kecil. Okey, jadi kalau kita nak belah udang tu, kalau kita betul-betul nak bagi banyak, kita tak boleh belah ikan langsung. Udang saja. Baru dia akan jadi banyak betul-betul udang. Okey. Jadi kita tengok kat sini pun sama. Dia tak berapa ada warna. Di pokok-pokok dia tak berapa ada warna. Jadi besok bila dia dah mengawan tu, baru dia akan ada 1-2 yang akan keluar warna merah ke warna kuning dia. Jadi masa tu kita kena ubah dia lah.
Ni tengok, kita tengok kat sini, nampak? Ni dah ada warna merah, tapi tengah tu still warna dia tak apa terang sangat. Ni pun tak tahu nak jadi warna apa, tapi tak terang. Okey, ni warna merah ni terang lah sikit. Tapi kita tunggu dia besar sikit baru kita ambil. So ni kita punya santeng tu. Dalam ni pun memang ada udang. Jadi tengok tu. Ada warna merah. Jadi besok kalau kita nak semua merah, kita asingkan dia lah. Nampak tu, yang tu dekat dah jadi warna kuning dah. Okey, besok dia jadi kuning terang tu. Kita ubah, kalau tak jadi kuning terang jangan ubah. Okey, dalam tangki ikan ni pun ada yang dalam rumah ni. Okey. Tapi kalau belah dengan ikan ni memang susah nak jadi banyak lah. Bila apa? Ada anak tu. Anak dia nanti ikan nanti makan. Sebab tu kalau nak belah udang bagi banyak, dia tak boleh ada ikan. Kalau ada ikan ni dia susah nak jadi banyak. So yang ni pun tak tahu pergi mana, tapi tak banyak sangat ada dalam ni. Yang ada warna lah. Okey. So jadi kita tengok yang belah sini. Belah sini ni kita boleh tengok ni. Tu warna merah. Yang ni semua ni kita dah asing dah. Jadi tangki ni kita buang ikan semua. Kita asing dah. Jadi kita tengok ni, yang kita dah ambil daripada tangki kita di luar tu, yang warna merah, kita bawa dalam ni bila dia dah cukup besar.
baru asingkan dia. Saja nak bagi apa yang merah dengan kuning ni banyak, jadi kita asing dia, kita tengok dia jadi macam mana. Okey, jadi kalau kita belah, kalau untuk nak jual kalau memang kena asingkan. Kalau belah seronok-seronok tak apa, tinggal lagu ni. Tapi macam tu dia hilang warna. Lepas tu dia akan ada balik warna asal dia. Okay, dia bukan dia sendiri ya. Dia punya, bila dia beranak, dia bertelur beranak lain tu yang akan tukar warna. Jadi warna dia tu kalau dah putih dia memang tetap putih, dia tak tukar warna. Dia sendiri tak tukar warna. Kalau dia warna kuning, dia warna kuning. Kalau dia warna merah, dia warna merah. Tu dekat batu tu nampak. Tu betul-betul macam batu tu. Ni, nampak. Tepi dia pun ada warna kuning satu. Yang dekat batu ni, nampak? Ni. Yang ni memang rare lah udang ni. Color ni memang susah nak dapat walaupun di kedai. Dia warna hitam, atas dia tu warna gold. Okey, warna emas. Tu. Jadi bila kita dah belah lama dah, dia memang develop macam-macam warna. So yang ni dia jadi hitam dengan gold tu. Sebab tu kita asingkan dia dalam aquarium ni. Kita tengok besok anak dia jadi macam mana. Harap banyak lah jadi hitam gold ni. Okay, macam Wan kata, dia beranak dalam 20 ke 30 ekor. Okay, jadi dia punya chances tu tinggi sikit lah. Nak jadi warna, ada warna. Ni warna merah lagi. Kita dah asing dah. Okay, tapi dia bukan tak jadi warna putih. Sebab tu kalau kita nak belah dia untuk pasaran ke untuk jual, jadi kita kena belah dia dalam tank yang senang kita tangkap dan asingkan dia. Tak boleh ada pokok-pokok ni semua, hanya tangki. Lepas tu bubuh sikit apa, tu Christmas moss tu bubuh sikit untuk anak-anak dia sembunyi ke apa ke. Jadi besok bila dah banyak sikit tu, kita kena tengok yang mana yang tanpa warna tu kita kena asing. Jadi semua dia akan duduk satu warna sajalah. Nampak ni. Okay, so udang ni dia boleh hidup temperature dia sampai 27 lebih, 28 pun boleh lagi. Cuma atas daripada tu kadang-kadang dia mati. Okey. Jadi dia boleh hidup dalam 23 suhu sampai ke 27. Jadi kalau suhu 23, 24 ni dia tak mengawan sangat. Okey. Suhu dia akan mengawan dalam suhu 27. Okey. So sebab tu kita sekali-sekala kita bagi dia 27. Bila dia dah cukup besar, bila kita nak dia mengawan tu. Okey, kalau kita suhu dia sentiasa 27, udang kita tak akan jadi besar sangat. Dia akan jadi udang kecil-kecil lah. Ni pun kecil ni saiz dia. Okey, sebab tu kita kena tunggu dia sampai saiz dia besar betul-betul baru kita ubah. Kalau kita boleh control temperature lah. Kita ubah dia 27, dia akan mengawan. Jadi dia akan jadi saiz besar lah. Kalau dia selalu mengawan sangat, dia akan jadi kecil. Lama-lama udang kita tak besar sangat. So udang ni saiz dia yang paling besar, dia boleh jadi sampai 2 inci lah besar dia. So kalau 2 inci kalau cantik lah warna kan, dengan warna apa semua. Tapi bila dah cepat sangat dia biak tu, temperature dia tu, sebab tu dia tak boleh jadi besar sangat. Sebab tu setengah orang tu dia belah dalam temperature 24 tu, sampai udang tu dah cukup besar lah, baru dia naikkan temperature ke 27 bagi dia mengawan. Jadi dia akan dapat, orang kata apa,
anak yang besar-besar lah, saiz yang besar. Ni kalau aquarium ni nampak sekok ni Sakura Red ni dia jadi, nampak. Jadi kita nak udang kita semua kalau boleh jadi warna macam ni. Okey, sebab tu kita kena asing-asingkan dia lah. So yang ni Sakura Red. Tapi tak banyak pasal kita tak pernah asingkan dia. Jadi dia semua dia campur. Jadi dia ada macam-macam warna dalam ni lah. Tapi kuning tak tahu pergi mana lah. Kalau ada juga kuning dalam ni. Tapi kebanyakannya jadi tanpa warna. Pasal dia duduk dengan ikan apa semua. Jadi dia susah nak membiak. Okey, ni video yang kita ambil dulu masa kita belah tu, masa kita belah udang saja. Tengok macam mana banyaknya udang tu. Okey. Kita attachkan kat atas video ni. Boleh tengok. Okey. Macam-macam warna ada. So masa tu tengok berapa banyak udang yang ada. Sebab tu kalau nak belah udang ni memang dia kena belah udang sahaja yang ada ikan, jadi dia akan jadi banyak. Jadi sekian saja sampai tekat ni. Okey. So jangan lupa subscribe channel ni. Tengok video dia sampai habis. Dekat last punya playlist tu dia ada. Kalau kita suka ikan, kita tengok playlist penjagaan ikan, kita akan bubuk dekat dia punya video, dekat dia punya end screen tu. Tengok video sampai habis akan nampak dia punya playlist. Okey, sampai dekat ni saja. Assalamualaikum. Bye.